semua, inilah bahan-bahan untuk kita buat menu hari ni, iaitu bihun sup utara. Mula-mula kita rebus dulu bihun ni dari Dwi Makmur. Bihun ni korang boleh dapat kat bihun Dwi Makmur juga. So untuk dapatkan tekstur warna kuning tu, korang tambahkan kunyit 2 sudu. Kalau tak nak terlalu kuat nak rasa kunyit tu, letak 1 sudu pun boleh. So rebus sampai dia dah lembut, boleh tapis, buang air, dah siap bihun kita. So sekarang kita nak buat sup utara kita menggunakan sup tulang Dwi Makmur. Mula-mula kita potong dulu bawang Holland, iris-iris, letak minyak dalam periuk. Lepas tu kita tumis bunga lawang dan kayu manis yang telah disediakan. Ini kita masukkan bawang Holland dan bawang putih. So bahan-bahan untuk kita gunakan hari ni korang boleh baca description belakang packaging. Okay, ini apa? Halia. Kita cincang bagi halus. Kita masukkan dalam bahan tumis sekali dengan kentang. Kentang tu kita nak dapatkan tekstur goreng crunchy gitu. Tu kita masukkan ayam. Kalau ada daging boleh letakkan daging. Okay, lepas tu kita letak air dalam 1000 ml air. So korang, sekarang Aisyah nak masukkan sebut lada putih dan sebut lada hitam daripada Dwi Makmur. Jadi jika anda nak beli kita punya produk, terus tekan dekat beg kuning dekat bawah. Sebab harga ni sangat-sangatlah berpatutan untuk kita semua rakyat Malaysia. Tabur-tabur anggaran untuk korang sahaja berapa banyak yang nak guna. Pastikan korang kalau rasa tak rasa macam takut nak letak, korang letak sikit-sikit dulu. Okey, sekarang saya letakkan garam dalam 3 sudu garam ke dalam kita punya kuah. Lepas tu taburan terakhir iaitu daun sup. Daun sup, nampak tak? Kuah kita tu dah bertukar warna brown. Dari brown tu hasil daripada kita punya sup tulang mokcu je tau. Kita tak tambah apa-apa pun. Blend bawang goreng dengan cili padi sahaja. Okey, kita akan blend bawang goreng dengan cili padi sahaja. So cili padi ni kalau korang nak extra pedas, korang boleh banyakkan cili padi. Okey, bawang goreng ni function dia untuk tambahkan lebih sedap kita punya sambal kicap lagi. And dia boleh pekatkan sambal kicap kita tanpa letak banyak bahan. Untuk yang ni kita nak buat sambal kicap menggunakan bawang goreng Dwi Makmur dan cili padi. Tambahkan sikit bawang putih 3 biji. Lepas tu letak garam. Saya rasa tak perlu letak lah garam sebab kita pakai kicap ni dah cukup dah rasa dia. Tak perlu lagi kita nak letak apa-apa jenis perasa. So nak bagi dia rasa masam-masam, kita tambahkan jus limau keluaran Dwi Makmur. So untuk kita nak pekatkan kita punya sos kicap sambal kita letak bawang goreng lagi banyak, lagi pekat. Nampak? Ledot, pekat, mengilai. Itulah rahsia cara nak buat sos kicap cili yang pekat menggunakan bawang goreng keluaran Dwi Makmur. Yang kita akan guna hari ni, satu lobak masin yang biasa punya. Okey, satu lagi lobak masin hancur. So siapa-siapa yang nak menggunakan lobak masin, korang boleh cari lobak masin daripada Dwi Makmur. Kita ada dua jenis dua jenis cara, satu yang tak hancur dan satu lagi yang hancur. So korang bolehlah buat pemilihan sama ada nak hancur ke tak nak hancur. Okey.